Aduh, kenapa awak tak cakap dengan saya? Saya tak naklah bebankan otak awak dengan benda-benda yang tak penting, benda-benda yang mengarut. Ha? Tak penting? Mengarut? Awak, dia nak melamar awak lah. Mengarut apanya? Mengarut lah. Sebab saya dah reject pun lamaran dia. Yang awak kisah saya kenapa? Saya tak ada hati dekat dia pun. Saya tak risaukan pasal awak. Saya risaukan pasal Rizal tu. Tak ingat ke dulu bini dia pernah cakap yang laki dia tu kalau nak rasakan sesuatu benda, dia akan dapatkan sampai dapat. Itu yang saya risau. Buat apa nak risau sangat? Saya dah cakap dah, saya dah reject. Awak nak kahwin dengan dia ke nak kahwin dengan saya? Tak nak. Saya nak kahwin awak lah dengan dia. Buat apa? Awak nak saya buat apa? Apa ni lah? Awak. Awak berhenti je daripada nyanyi kat tempat dia. Saya dah sign kontrak setahun. Kalau langgar nanti kena saman kan awak nak bayar ke? Tak nak. Kita kahwin. Saya nak kahwin kalau betul-betul kita dah ready. Bukannya sebab awak rasa terancam dengan Tuan Rizal tu. Lah, dah tak ada cara lain dah. Itu dia cara yang saya boleh fikir. Awak kena confident lah dengan saya. Percayakan saya. Ya, confident. Saya percayakan awak. Itulah kalau boleh awak tu janganlah buat saya rasa hilang kepercayaan tu. Muka awak tak nampak macam awak confident pun, tak macam betul-betul percayakan saya pun. Confident tengah banyak fikir lagi. Janganlah. 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 Awak macam kucing yang ku rasa saat cinta dalam hati, percayakan takdirnya kita bertemu. Tak dapat tengok orangnya, dapat tengok rumah pun jadilah ya. Tak adalah, mana ada ni. Amin tengok ni, pakai kayu apa ni? Tak payahlah nak suruh-suruh dengan mak. Macam mak tak pernah muda. Mak. Mak doakanlah Amir dengan Kira tu ada jodoh. Kamu ni asyik nak suruh mak berdoa je. Cubalah berdoa sendiri. Ni malam-malam cuba bangun, buat tahajud, solat hajat. Ni satu lagi ni, istikharah. Jangan ditinggal. Mintalah petunjuk. Solat, Amir solat. Setiap kali lepas solat tu memang Amir doa. Tu tahajud tu lah. Dia lihat sikit. Macam-macam nak minta dengan Allah. Nak rahmat dia lah, itulah, inilah. Apa yang Allah suruh buat, lihat. Ya. Macam mana? Ya, Amir buat depan ni. Mak. Cerita tak best. Mak tahu tak? Tuan Rizal tu, dia boleh pinang pula Syakira. Ya ke? Ya. Allahuakbar. Habis? Dia tolak? Tolak lah kot. Tak apa, Amir. Kalau jodoh Amir, memang tak ke mana. InsyaAllah. Mak ni setiap hari tak putus-putus doa untuk Amir, untuk Syakira tu. Biarlah korang ni dijodohkan. Amin. InsyaAllah.